Barisan Nasional sudah sampai ke zaman UMNO sahaja tanpa MIC dan MCA. Zahid Hamidi kekal menerajui UMNO dan BN tanpa pencabar dan menggunakan tahun 2025 untuk mengukuhkan loyalisnya dalam parti untuk memastikan tidak ada banyak cabaran atau pencabar dalam Majlis Tertinggi UMNO. Barisan kepimpinan UMNO seperti Muhammad Hassan, Khalid Nordin, Zamri Abdul Kadir masih setia di belakang Zahid secara terbuka dan masih menjadi individu-individu yang penting dalam Kabinet Madani. Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, menjadi suara yang memberi masalah kepada Zahid. Sepanjang tahun, Akmal sentiasa menjadikan dirinya famous di TikTok dan media sosial secara umum. Dia selalu menyerang, contohnya bila dia menyerang premis di Kepala Batas Pulau Pinang di mana pemiliknya meletak bendera secara terbalik. Apa yang dilihat sebagai perkara kecil bukan perkara kecil untuk Akmal apabila dia mengetuai satu kumpulan yang membuat satu protes di tengah bandar Kepala Batas dan ingin menyerang kedai tersebut. Tindakannya dikritik sebagai membuli peniaga kecil dan melebih-lebih meniup sentimen perkauman. Akhirnya, Akmal didakwa di mahkamah atas kenyataan menakutkan ketenteraman awam dalam isu bendera tersebut. Isu ini masih berterusan di mahkamah. Ini menyerlahkan dilema UMNO. Di satu sudut, cuba memikat semula pengundi Melayu, konservatif, dengan kelantangan mereka-mereka seperti Akmal. Tetapi di sudut lain, berisiko menjauhkan lagi sokongan kaum lain. Sementara itu, bos dahulu, bosku, Najib Razak, masih merengkok di penjara Kajang. Mahkamah Tinggi pada Disember 2025 menolak permohonan tahanan rumah menggantikan penjara. Di pentas UMNO, Zahid beberapa kali menyebut jasa Najib dan mendoakan kezaliman terhadap Najib berakhir. Tetapi tidak lebih daripada itu. Pengaruh Najib masih ada dalam sanubari ahli. Namun secara praktikal nampaknya UMNO sedar era Najib sudah berlalu. Manakala satu lagi karakter yang selalu dibincangkan bila kita bincang tentang UMNO adalah Khairi Jamaluddin. DJ radio KJ kekal di luar gelanggang parti. Spekulasi kemasukannya semula ke UMNO timbul seketika apabila Zahid pada bulan Jun memberi hint pintu boleh dibuka jika kena caranya. Namun Khairi tidak menunjukkan tanda mahu angkat sumpah taat kepada Zahid. Khairi masih merindu gelanggang politik tetapi enggan mengorbankan prinsip dan ego untuk kembali ke UMNO di bawah Zahid. KJ perlu membuat keputusan cepat sedikit sebab pemilihan dalam parti UMNO bakal berlaku tahun depan. Manakala kita bincang Barisan Nasional, perlulah kita sebut tentang MCA dan MIC. Dua parti lama masih merajuk. Inilah kes merajuk paling lama dalam sejarah Malaysia. 3 tahun sejak Kerajaan Madani dibentuk pada 2022. BN secara formal ada lagi, tapi role-nya seakan-akan hilang. Barisan Nasional secara praktikal telah bertukar menjadi UMNO sahaja dalam kerajaan perpaduan. Realitinya Zahid kini bertindak lebih sebagai pengerusi sekretariat kerajaan perpaduan daripada menjadi pengerusi Barisan Nasional. Tapi pada masa yang sama, kita tak boleh menyalahkan Zahid sahaja. MCA dan MIC nampak macam dua parti yang tidak ada keberanian langsung. Kalau ada indeks keberanian parti di kalangan hampir 80 parti di Malaysia yang masih aktif, boleh dikatakan dua parti ini, MCA dan MIC, akan berada di tangga top 3 yang tidak ada keberanian.
Menjelang akhir tahun ini, Zahid mula bercakap tentang penjenamaan semula BN. Pura-pura nampak macam bersedia untuk masa depan tanpa MCA dan MIC. Apakah BN selama 2025? Hidup segan, mati tak mau. Adakah Najib, Khairi ataupun Zahid yang akan kembalikan kuasa kepada BN? Itu menjadi tanda tanya.